Jadi hari tu saya dapat ni, saya dapat bag 2, saya dapat Buruj, Pandora. Saya to be honest lah, saya jujur, saya jenis tak sabar sebab saya jarang dapat hadiah. Saya bila dapat hadiah saya tak sabar. Saya dah buka dah sebenarnya. Tapi kali ni saya betul-betul nak bagi tahu korang sikit. Saya nak tunjuk kat korang lagi. Yang saya dah buka sebenarnya Buruj dengan Pandora ni, dengan baju saya dah pakai lah. Tapi tak apa. Sebab saya memang tak, saya gelojor orangnya. Saya ni kalau Allah jadikan saya lelaki, takut semua perempuan sebab saya memang gelojor. Saya memang gejolok. Tapi tak apa. Kata ada dek, ya, kejap lagi sabar lah. Bukan dek, taruh. So, adakah Jero semua dah ready? Kalau dah ready, macam live menjual tu. Kalau dah ready, kejap, saya kena buat content disclosure dulu. Saya kena ni dulu. Okay, cantik. Ready ready dah ready saya nak buka. Tak ready tak. Diam. Tak ready. Saya rasa saya nak buka ni dulu. Yang ni saya belum buka. Tapi saya tak tahu ni apa. Nak baju. G sibuk kat sebelah So ini saya tak tahu daripada siapa, tapi yang memberi terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih bagi gift. Thank you. Yang ni saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi bagi hadiah kat saya. So let's go. Sorry tau, aku ni tak pandai reaction. Aku jujur dulu lah, aku ni jenis tak pandai bagi reaction tau. Tapi percaya aku memang hargai barang. Terima kasih bagi gift. Anjay. Allah. Mana korang dapat masa ni buat kitchen macam gini ni? Bila korang dapat ada masa? Aku dah cakap awal-awal dengan kakak Jero yang aku jumpa hari tu, aku nak yang warna biru ni, aku tak kira. Bagi Ikmal jadi warna pink ni, aku nak warna biru, aku tak kira. Lantak kau, aku nak yang warna biru ni. Alah, comelnya Nura. Ji, nanti tolong pasangkan Ji. Dekat mana-mana yang boleh pasang kitchen ni. Pasangkan tudung. Takkan tudung. Tapi not bad. Pakcik-pakcik Ji Mahabar kan. Assalamualaikum. Saya tim Jerome. Alah, comel. Sabar aku nak pergi saya. Dah lah. Ji, mana satu air yang boleh minum? Yang ni Wow, sebentar macam aku tak bagi kau minum. Aku tak boleh masuk. Macam mana? Yang ni Sana. Yang ni? Ya. Sini? Kau jangan tandas dulu. Pusing. Yang ni? Tak. Okey, pusing sebelah sana pula. Oh, ada air. Assalamualaikum semua. Sihat? Apa khabar? Cawan. Cawan ni satu saya punya. Dalam dunia ni, dalam bumi yang besar gedabak ni, aku je ada cawan ni. Terima kasih bagi gift. Ini aku punya je. Basuh dulu. Belum basuh lah. Ji, belum basuh lah Ji. Kau ni, kau tak kisah pun. Basuh dulu. Aku busy lah. Sabarlah. Okey, dah masuk. Bismillah. Duduk dulu. Terima kasih yang bagi saya cawan. Thank you, saya hargai. Ini bukan print yang bangang-bangang Ini print betul-betul ni. Terima kasih. Thank you. Okey. Satu dah siap. Saya nak buka Pandora ni. Thank you. Yang ni Ikmal bagi. Yang ini Jerong bagi. Kau tengok Jerong dengan Ikmal sama level. Jerong dengan Ikmal sama level. Bismillah. Pandora aku dah buka sebenarnya. Cuma aku stres gila. Aku tak pandai nak buka. Angin ni sabarlah. Angin ni sabarlah angin. Jangan macam gitu. Orang nak buka hadiah ni.
Dadah. Aku terpaksa begini sebab aku tak cuba nak kena nak saya. Tu G belakang kau tengok. Kau tengok G. Apa orang siap? Kemain. Ini aku tengok ketua korang tu, Ikmal tu pakai, dia tak pandai pakai. Aku tengok live dia waktu dia tengah unboxing ni. Aku macam, pakai je lah. Apa yang susah sangat? Sebenarnya ini pakai dia kat sini kan? Tak adalah, ini pakai dia gini kan. Dua macam tu. Ya ke? Ya, dia layer punya ni. Nampak handsome. Nampak Jerung dengan Ikmal sebelah-sebelah sekarang. Jerung, Ikmal. Ikmal, Jerung. Jerung, Ikmal. Sekarang aku goncangkan Jerung dengan Ikmal. Pening kepala tak? Pening kepala tak? Tak boleh kena air. Saya ada baca kad tu. Kad yang di eliminate tu. Saya ada baca. Dia kata jangan kena air. Disebabkan itu, saya dah niat awal-awal. Orang kata gelang ni saya hanya akan pakai kalau saya ada dalam tempat-tempat yang tak ada air. Contohnya Selangor. Contohnya Selangor. Betul lah. Orang Selangor saya bergurau. Selangor sekarang dah ada air. Santai. Jangan marah siapa. Ini lawak-lawak 2014. Jangan marah. Thank you. Orang Selangor jangan marah. Tarik nafas. Hembus. Okey lah. Tapi ni saya tak boleh pakai selalu sebab saya jenis saya ni jenis yang macam Ikmal bagi gelang ni saya tak pernah buka daripada start dia bagi hari tu. 5 hari bulan hari tu lah. Saya tak pernah buka lagi. Bukan sebab saya hargai sangat, tapi lebih kepada saya tak pandai nak buka. Saya tak tahu macam mana nak buka gelang ni. Saya gentle tak tahu. Saya dah cuba tak lepas-lepas. Saya tak tahu macam mana. Mesti Ikmal rasa macam saya sweet. Tak, saya tak pandai buka. Saya mandi semua. Orang kata memang saya bawa. Inilah kalau Ikmal tu jahat, dia letak kamera kat sini. Macam gitu je leak. Memang mandi buka, berak tak buka, mandi tak buka. Saya pakai je. Tapi yang ni saya simpan lah. Sebab saya dapat orang tu kata apa, tak boleh kena air. So saya sayang lah. Sebab dia leather kan. Jerung saya bukan biasa-biasa tau. Leather original ni. Bukan leather bangang-bangang punya leather. Saya pun tak mampu beli Pandora. Jerung belikan. Terima kasih Jerung. Terima kasih banyak. Semoga Jerung dimurahkan rezeki selalu. Saya dah buka Pandora. Ni saya simpan Ni saya simpan. Ji, tolong simpankan Ji. Terima kasih Ji. Pak bos. Nampak bos. Ji. Kau jumpa tak? Jumpa apa? Apa tu? Oh ya, saya nak cakap banner dengan bunga semua dalam kereta. Ji. Bunga dengan banner semua dalam kereta. Sebab saya sekarang hidup saya secara nomad geng. Saya hidup pindah randah. Kadang saya tengok KL ni, saya rasa macam KL ni dah maju, kenapa aku macam Mesopotamia lagi? Duduk pindah randah, kejap hotel ni, kejap hotel tu. Jadi macam gitulah geng. Jangan dekat-dekatkan jam aku. Jangan pegang-pegang Dah. Oh ni? Ni pun jangan pegang. Kau ni sibuk. Kau sengih. Tak ada dapat jam buruj. Dia aku dengan Ikmal dapat sama jam. Tapi aku rasa memang aku punya ni lagi lawa lah, walaupun sebiji. Tapi aku rasa benda ni lagi lawa kat aku. Sebab Jerung dia lebih kepada macam Hazan lebih lah, Hazan lebih. Ikmal kurang tak apa, Hazan lebih. I know Jerung, I know. Jam tu ada nama. Diorang kata jamnya ada nama. Ya nampak tak? Nampak? Nazrah. Taklah buta lagi. Kau tunjuk boleh. Diorang nak tengok. Buka. Bahasa Jawi. Buka ni. Tunjuk. Nazrah, nampak tak? Nazrah. Bahasa aku baru tahu tulisan Jawi aku macam ini ejaan dia. Aku ingatkan nun apa ro ha.
nak pakai. Alah tapi besar ni. Aku kena potong. Okay, sekejap lagi kita pergi potong Boleh. sekejap lagi kita pergi potong. Dia tak boleh guna gunting potong ni. Kau penat sangat lah tu nak layan aku. Aku baru nak sambung kau dah cakap. Mentang-mentang payment dah dapat, mulalah penat nak layan lah. Itulah inilah. Sekejap lagi. Jurong ni bagus lah. Jurong dia tahu taste aku. Okay, saya ta'aruf kejap lagi. Kita pergi potong. Nampak Jurong tahu taste aku macam mana. Screenshot. Besar sikit. Screenshot dah lama aku dengar macam screenshot. Skincare. Cantik lah. Ini kalau aku pakai outfit hitam. Asal hitam. Aku dah yang baju merah. Dah lah. Dia guna jam ke sana lah. Dia kan kalau jam biasa kan dia gini kan. Jam ni dia. Ini burus. Kau nak tengok kiblat. Wih, Tawaf edition anjay. Yeah. Suka? Nombor 1 mana satu lah. Macam ni tukar. Oh sini. Tukar macam ni tukar. Suka. Oh, so sekarang ni pukul kau. Nampak? Pusing ikut arah tawaf. Oh, Macam mana cantik lah aku tak penat. Kau marah orang, kau pukul aku. Marah orang, pukul aku. Kesian tau Haji ni. Dia ni LPA saya yang paling kesian. Sebab setiap kali orang tanya, Zain, pukul berapa? Setiap kali cakap pukul berapa, saya pukul dia. Saya cakap pukul dia. Mana cincin? Kita dapat cincin ke? Oh, cincin dengan Kendita. Oh, cincin Kendita. Itu Kendita punya. Tapi boleh je nak tunjuk. Cuma dekat dalam beg saya simpan. Sebab saya sayang nak pakai. Kak Ira bagi emas tau. Emas betul. Saya sayang nanti kalau hilang. Dah gadai. Ada orang cakap kau dah gadai. Dah gadai. Diam-diam. Mana tahu? Diam-diam lah. Mana kau tahu? Waktu aku gadai tu kau duduk sebelah aku Okay. Ni saya kena simpan. Buruk saya kena simpan. Tolong simpankan jam saya Ji, tolong. Okay ni baju. Ini saya tahu. Ni pemberian Yaya. Shout out to Yaya. Bukan Yaya Empire. Yaya Malzan. Ya. Saya dah pakai dah. Waktu saya on the way ke mana tak masa tu saya pakai. Kita jumpa dia orang kat bawah Tak, belum, masa tu belum pakai lagi. Ini Yaya bagi. Dia hoodie ada Malzan, tapi ini embroidery yang betul-betul logo sulam tau kan. Dia bukan, nampak dia sulam. Yaya full effort lah. Yaya dengan tim jurus lain the best lah. Aku sangat-sangat tak sangka ada orang sanggup buatkan aku baju yang ada kena-mengena dengan aku dan se-effort ini. Sekejap saya pakai Saiz kena pula tu. Manalah Yaya dapat saiz aku ni. Ya Allah, moderator. Sabar, telefon tengah cat. Cuma dia labuh sikit. Tapi ni untuk saya pakai waktu apa ni, kalau macam malam-malam kesejukan. Tada. Belakang ada tulisan tak ada? Oh, sadarnya aku. Sekejap, jauh sangat lah. Tada. Yaya tengok ni. Yaya tengok ni, nampak tak? Yeay. Besar sikit, makin kurus. Ni dah dating ni. Tada. Malzan. Sepatutnya Malzan kat sini kan. Next nanti tolong letakkan dekat sini Barcelona. Belakang Ronaldo. Belakang letak Ronaldo 7. Dekat depan letak Mo Salah 10. Biar dia macam, ini baju apa lah? Rasa macam dalam pelukan jerung. Terima kasih. Saya pakai terus lah Oh, lepas tu Yaya bagi baju lain juga tak silap aku. Yang ni aku belum buka. Yang ni aku belum sempat buka. Ni baju JC. Ni baju JC kan.
Wah, kau main buka pakai gigi. Aku baru tengok ni. Mana? Aku pelik lah. Mana dia orang tahu aku punya saiz lah. Nampak? Hidup Malzan. Hidup Malzan. Screenshot. Nampak tak? Comel. Tolong simpan dia ni. Oh ya, kad ucapan. Ni bag. Aku tak tahu macam mana Yaya order dekat kedai tu. Saya nak bag Malzan, baju Malzan, hoodie Malzan dengan kad Malzan. Ya, semua Malzan. Saya terpaling Malzan. Aku rasa macam gitu lah. Aku rasa Yaya dah cekak leher orang yang buat bag ni. Kalau tak ada Malzan siap You tolong pegang kad pun Yaya buat. Yaya buat kad sekali. Kau bayangkan. Kau imagine. Hey, Iqbal tak dapat baju ni. Oh, Iqbal tak dapat baju tu. Mal, ya Allah tudung aku. Mal, aku kata dah ke. Jerung ni sayang aku lebih. Dia tak perasan tau benda tu. Oh, jatuh. Simpankan juga yang ni. Aku ni muka busuk betul lah. Tak ada filter lah hari ni. Hari ni tak ada filter, tak ada makeup. Memang untuk jerung lah ni. Dapatlah Yaya bagi sama. Dapatlah. Dia orang kata dapat lah. Tadi ada yang komen kata tak dapat. Oh, dia tak unboxing baju. Oh, mungkin dia tak tunjuk kot. Dapat lah. Aduh, ingatkan jerung sayang aku je. Jom kita baca surat daripada Yaya. Effort lah Yaya ni. Dia ada orang request sebab kaya terbang berdiri atas kursi. Tak jadi jerung. Siapa yang request aku di atas kursi tu? Cuba logik sikit request. Tak logik lah awak request. Aku dulu dekat sekolah, cikgu denda aku suruh diri atas kursi, pun aku nego dengan cikgu tu tau. Aku cakap, cikgu, diri atas lantai tak boleh ke? Nanti kan kalau rosak kursi ni, mak ayah saya kena ganti. Cikgu agak-agak lah. Itu pun aku nego tau. Kau ingat aku takut? Benda kalau tak boleh, aku cakap tak boleh. Panjang ya. Okay, bismillah. Happy birthday my online sister. Semoga kamu sentiasa bahagia di dunia dan akhirat. Dilindungi dengan segala kebaikan. Baca lah nada betul-betul. Apa nada yang betul? Lembut sikit. Semoga kamu sentiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Dilindungi dengan segala kebaikan dan dikelilingi oleh orang yang sayang kamu selalu. Ingat tau, kamu tu adik-beradik online adik, kakak, acik se-Malaysia. Dan kami, Gang Jerung, akan protect dan support kamu